Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat datang ke Smell and Tell. Selamat datang kepada tetamu kita hari ini. Hello, hi. Ini adalah I punya kawan. Kita nak panggil kita member lah. Kita member. Member lah. Ibu-ibu sangat hari ini. Ya. Iaitu Dewi Rosli. So, saya baru habis anak saya sekolah. So, bear with it. Dia, kalau saya letak nanti dia akan nangis. So, kita ada special undangan lah. Yes, ini yang membuatkan kita punya episod hari ni lain daripada semua episod yang lain. Sebab kita ada extra tetamu. Setuju. So, siapa tetamu extra kita ni? Nama dia? Tetamu extra kita ni nama dia Alika Anera. Alika Binti. Kita baru je start Dewi. Okay. Start dah juicy. Yeah, okay. Tapi hari ni very macam single mom coded lah. Single mom coded hari ni. Nak cerita ke pasal single mom life? Tak ada kot. Tak ada Basically rasa. I rasa sama je macam manusia mak-mak lain. Cuma without father je lah. Faham? Kita akan bersembang tentang itu dengan lebih lanjut sebentar saja lagi. Tapi sebelum tu, untuk audience yang maybe tak kenal siapa Dewi Rosli, boleh perkenalkan diri anda kepada dua kamera ni. Okay, so nama saya Dewi Rosli. Basically kalau korang pernah main TikTok dan pernah ternampak saya buat shopping related punya content, basically barang-barang yang best lah, ataupun Jakarta punya reference untuk shopping dekat mana. So tu basically di mana anda nampak muka saya. Sebab maybe nampak familiar tapi tak tahu di mana kan. Betul. Ya. So latar belakang nak cakap? Boleh, silakan. Okay. So saya berusia 31 tahun. Okay. Study tak? Study boleh. Okay. Sila. Dulu saya study mechanical engineer. Slay, she's a genius girly. Okay. Tapi never pursue dalam engineer punya pekerjaan lah. Dulu mechanical engineer dekat mana? UTP. University Technology Petronas. Awas Yeah. She is a beauty with brain, korang. Boleh lah. Tapi tak power macam you lah. You memang, Don't you say level 1, I level 4-5 lah. Don't say that. Kita semua level 1 dekat sini. Alika on the way jadi level kosong sebab dia lagi tinggi. Setuju. Okay. So Dewi, macam mana I dengan Dewi kenal adalah melalui dunia bisnes juga. Boleh sebut ke? Boleh sebut ke? Boleh ke? Boleh. So we both kenal daripada Zindor. Lah itu boleh lah sebut. Nak sebut Boleh kan? Zindor, nak sebut segala jenis brand dalam dunia ni boleh. Yeah. Ini memang channel I. Boleh sebut. Nak Betul. hencap orang, nak kutuk orang. Boleh. Nak kutuk perfume pun boleh. Nak sebut nama pun boleh. Of course. Kalau macam ada tak puas hati dengan orang pun boleh. Yes, boleh. Dan kita akan highlight yang itu untuk engagement. Okay. Anyway, so kita orang kenal melalui Zindor. Tapi nanti orang tanya, macam mana nak kenal? Macam apa kaitan Dewi Rosli dengan Zindor? Boleh cerita ke? Basically Dewi ada kaitan dengan bisnes Zindor. Macam itulah. Okay. So maksudnya Maybe saya owner. mungkin Dewi Rosli adalah owner Zindor. Nanti keluar dekat search suggestion TikTok tu, Dewi Rosli owner Marah Zindor. Izzat Alim tu. Marah Izzat Halim. Betul. Macam mana tu? Okay. So, memandangkan kita kenal pun daripada brand perfume. Betul. Adakah you orang yang memang naturally pakai perfume? Yes, I memang naturally pakai perfume. Sejak universiti yang tak ada duit kan. So itulah. And I rasa I memang tak ada specifically macam bau perfume yang I minat sangat. I rasa I boleh go to semua perfume. Tapi kecuali Gourmand I kurang sikit lah. Kalau dalam level tu Gourmand paling bawah. Dewi tak suka perfume-perfume bau makanan. Sebab kalau dia nak bau makanan, dia pergi je lah kedai makan. Betul. Kenapa dia nak kedai pakai perfume yang akan melekat kat badan dia? Betul. Tapi boleh pakai. Boleh pakai? Cuma kalau ada pilihan tidak memakainya. Right. Faham. So hari ini mission kita sama macam episod yang lain adalah untuk mencari Dewi punya one true love dalam bidang perfume. Dalam perfume lah, melalui perfume kat depan ni. Okay. Tapi kita boleh juga carikan Dewi one true love daripada segi percintaan. Bolehlah follow Dewi di semua social media platform dia. Tidak mencari dan tidak juga menghalang benda tu berlaku. Yes. Gitu. Tak mencari. Tapi kalau ada, kita terima dengan tangan yang terbuka. Memeluk. Mama. Okay. So, kita akan bagi Dewi membau-bau perfume. Dewi tak suka Gourmand. So, kita nak try apa? I akan bagi you. Tahu tak, I tak pernah try Avoir. Really? Ya. Okay, I bagilah you try Avoir.
So kita ada avoir dalam ni, Watermelon something. temikai leci. Temikai leci. So you boleh nampak dia punya packaging bagus. Bahasa Melayu. Temikai leci. Yes, Temikai nama dia leci. Temikai leci. Okay. Okay, so kita akan cuba atas permintaan Dewi sebab Dewi tak pernah try avoir. Okay, sambil-sambil kita bawa perfume, hari ni juga kita akan bersembang-sembang tentang kehidupan. Setuju. Tentang gosip-gosip hangat. So kalau I nak tanya pasal kehidupan ni pun boleh lah? Of course. Okay. Dia macam kita lepak kat kedai kopi. Okay, status sekarang? Status apa tu? Status Status banyak. Financial status. Banyak. Single ke tak single? Apa ni? Single dari segi apa? Business ownership? Percintaan. Dari percintaan. Sekarang saya tidak tidak Tak mencari. apa, kita tag je lah. Tag. Boleh je, boleh je. Boleh? Boleh. Saya tak mencari dan saya tak nak dicari. Saya tak nak. Saya tidak ingin apa-apa. Saya ingin menjadi seorang diri saya sahaja. Dikelilingi oleh rakan-rakan dan keluarga. Okay. Okay, so what do you think about temikai leci? You jujur je. Okay, I ingat dia macam ada macam fruit semata-mata tau. Tapi I can smell macam ada white floral. Is it? Really? No? Bau. Dia macam ada... Kalau you rasa dia bau white floral, then dia bau white floral untuk you. Tak, tapi dia ada. Temikai tu ada. Dia macam kulit Lychee tu temikai. manis tu ada. Tapi tak tahu macam mana. Tapi I macam boleh bau macam ala-ala macam... Jasmine tuberose tu. macam dia susu Okay. sikit. Slay. Macam ada lah, macam ada. Kalau itu adalah associationnya, then itu adalah association. Tapi maybe tak boleh dipercayai sangat sebab hidung I pun macam kadang-kadang I punya explanation macam ke laut tapi tak kisah. that is what I think lah. Exactly. Tapi sedap lah. Dia macam perempuan yang ayu. Lepas tu dia macam ayu dan macam nak kahwin lah. Bau dia macam nak kahwin. Macam nak kahwin. Okay. So adakah ini you punya cinta? Will you go on a date dengan perfume ni? Ataupun you jadikan dia kawan dulu ke talking stage ke? I akan jadikan dia talking stage lah. Talking stage Talking stage dulu. Ni belum Sebab one banyak full lagi benda kita nak try. Okay. So I save yang paling atas tu Nanti. last. Nanti. Okay, faham. So, Okay. Dewi, sekarang you adalah seorang content creator lah kita panggil kan. Macam yang you sebut tadi, you banyak share Jakarta tips, fashion tips, shopping tips. Betul? So, sebelum ni, dia macam disconnect tau. Dulu adalah mechanical engineering. Setuju. Sekarang tiba-tiba content creator. So, macam mana benda tu berlaku? Tapi zaman kita tak ada beza. Kita beza 5 tahun, 4 tahun. 3 tahun. Okay, basically sebab tak tahu lah di zaman I lah kan. Tak tahu lah. Tapi zaman I waktu study dulu, I macam sebenarnya I tak tahu apa benda yang I nak buat dalam hidup I tau. Okay. So you ada rasa macam tu dulu? Tak. Tak ada? I've always known what I wanted to do. Okay, so maksudnya masalah I lah kan. So, my mum dengan dad is a engineer. Dua-dua engineer. Seorang civil, seorang mechanical engineer. So, being anak kepada engineer yang tak tahu nak buat apa dalam life. So, ada satu hari ni macam kalau MRSM, Mara dia macam ada fast track tau. You boleh isi waktu you SPM trial kan. So, dalam listing tu, I pun macam, ada engineer. Okay lah, tak jalan satu UTP. Dapat pula. Ya, lepas tu dapat pula. Gitu. Ya, lepas tu pun macam continue lah. So, rehat habis SPM. Rehat 1 month terus masuk tau. Kita orang macam start awal lah before keluar SPM. And then bila continue tu about 5 years. Every single time I habis final exam I akan merentan. Aku nak berhenti. Okay. Ya. Kenapa? Sebab I really hate engineering. Why? I memang tak suka. I rasa memang I tak tahu kenapa I still dalam tu. Tapi tak tahu kenapa I still continue juga. But main reason is like macam kalau you stop, you kena bayar 100% Mara. So kalau you continue, you just going to pay about 20% daripada all lah kan. So I pun macam, lagipun kalau I berhenti time tu I tak tahu nak buat apa. So I macam, okay lah continue sampai habis. Tapi I rasa paling I realise yang I memang benci gila engineer is time I intern and FYP project. Okay, what happened? I just rasa I adalah manusia paling loser dalam muka bumi ni. Sebab I rasa macam lecturer marah I punya SV pun tak suka I. Lepas tu I tak faham apa benda I buat. So
that is the macam last lah. I macam okay lah, kalau aku berhenti ni, aku kena buat benda lain. So bila I habis, I terus buka business. Habis UTP? Yes. Okay. I memang dah tahu dah, aku takkan apply satu kerja pun engineering. Aku tak mencuba pun. My dad hantar berapa banyak tau list. Okay, suruh I apply kan. Tapi I memang tahu, I memang tak nak. So I memang tak isi langsung. And I terus buka business time tu. And then I jual tudung. Kalau you guys pernah dengar Heladina, I buat dengan my sister dulu. So modal I ada RM400 time tu. And then I start lah business dengan RM400 tu. Rolling sampailah business jadi besar. Kita ada 10 staff. And then after 3 to 4 years buat business tu, susah tau. Sebab at that time, macam Shopee you boleh direct China. Semua benda you boleh access China tau. Sebab kita buat tudung dekat sana dulu kan. So I pun stop belajar pasal business. I rasa macam memang banyak silap I lah. Kita orang tak evolve lah dalam business tu. Kan kalau business kita kena sentiasa evolve kan. So tak evolve. And then setiap tahun, macam tahun kedua, ketiga sebelum kita orang stop tu, running loss. So lepas tu I got divorced. Lepas tu I rasa bila I bercerai tu, dia macam membuka mata ke dalam kehidupan I. Adalah macam, you know what, I patut buat apa yang I nak. Okay. So I stop business. Lepas tu I start buat personal branding lah. So start dengan nak buat personal branding. Dalam nak buat personal branding supaya nanti kalau I buat balik business, I mudah kan. Tapi apparently I macam enjoy pula jadi content creator. So itulah dia sampai sekarang. So itulah. So lihat panjang. Tak tak apa. You can always cut. Tak, Yeah. I akan biarkan cerita ni hidup. Sebab I rasa ramai je orang yang berada dalam situasi yang lebih kurang macam you, but betul. they don't have the courage to really step out. Sebab dia takut tau. Dia takut. Betul. Dia kena mengikuti acuan society. Ya, betul. Dia macam takut nak gagal kan. Tapi kan at that point kan, bila I macam bercerai, lepas tu business I running at loss, dia macam dalam satu point tu yang macam, kalau aku gagal pun what's going to happen? Sebab sekarang pun dah gagal. So buat je. Terus gerak, buat je apa benda yang you nak buat. Dan jangan stop. Dan jangan menyerah. Menyerah kalah. Jangan menyerah. Tapi I rasa betul lah, when you are at a low point, especially when you are at the lowest point, there's nowhere else you can go but up. Setuju. Betul? Tapi masa ada dekat lowest point tu, memang rasa macam nak keluar, nak tarik rambut orang kat luar. Rasa macam nak panjat KLCC yang paling tinggi tu. Menjerit. Dia nak menjerit, I nak terjun. Okay. Betul. Telinga-lika. Lain. Tak apa, dia tidur. So I rasa cerita ni adalah penting untuk orang-orang kat luar sana yang rasa macam ada disconnect dengan apa yang dia tengah buat sekarang dengan apa yang dia nak jadi. Betul. Setuju. Macam dalam situasi I memang nak jadi doktor. I sangat happy belajar nak jadi doktor. Lepas tu I kerja jadi doktor pun I happy. Yang I membuatkan I tak happy kerja doktor tu adalah sebab I tak reti nak manage diri I emotionally. I prone to outburst. So dia tak seronok lah dengan kerja doktor tu. Plus sistem kerja doktor tu macam terlalu toxic. So I tak suka benda tu. So I keluar dan I cari apa yang I lebih enjoy buat. And from there I can manage to sustain a living out of it. Betul. So I rasa sama dengan you. I rasa kita adalah orang-orang yang berani menempuh kehidupan ni dengan banyak uncertainty yang ada kat depan. Kita jalan je macam whatever lah. Parents marah tak continue engineer. Tak apa aku yang nak hadap hidup ni. Jalan terus. Kan okay. Sama kan. Betul sama. I pun dihencap lah, kenapa engkau dah 5 tahun belajar medik, kau tak jadi doktor, what is your problem. Betul. Tapi a good part bila kita belajar kan, it's actually dia adalah membuatkan kita punya IQ naik. Faham. So dia tak pernah rasa menyesal kita belajar. Tak. Serious. Cuma I lah, kalau I membenci engineering, tapi I tak pernah rasa menyesal I belajar 5 tahun tapi tak guna pun benda tu. Sebab actually kita guna dalam komponen kehidupan kita yang lain. Maybe dia tak engineering. Betul. Maybe you guna skill you bercakap dengan orang masa dekat uni. Betul. Maybe you guna skill untuk manage problem solving. Ya. Betul. Kalau macam dalam situasi I menggunakan, kan I doktor. So I kena translate perkataan doktor kepada perkataan yang orang ramai faham. Betul. Sakit jantung, I tak boleh sebut cardiac arrhythmia.
Aku kena sebut pakcik ada Betul. sakit jantung. So benda tu sangat berguna dalam perfumery. Tapi I suka konten-konten medik you. Kalau Terima bukanlah kasih. konten-konten yang you explain pasal kesihatan. So I rasa itu pun something yang I enjoy buat, iaitu I boleh bagi knowledge yang senang faham dekat orang. And benda tu boleh translate dalam perfume. Ya. Setuju? So Setuju. you sangat heavily dalam bidang perfume, walaupun you bukan brand owner ke apa, tapi sebab orang di sekeliling you adalah business owner perfume. Ya Allah, I tak tahu kenapa I memang hidup dikelilingi oleh orang-orang perfume. Family dia, Tet. dia pun dalam bidang perfume. Ya. With that being said, I nak membesarkan lagi horizon you punya perfume tu. Okay. You jangan test satu brand je. Baik. Kena Apa? test banyak-banyak lagi. You suka Chaji? You suka ke tak? So ada satu brand perfume ni, dia buat satu collection yang nama dia Tea Collection. And dalam collection tu ada satu perfume yang bau macam Chaji Jasmine Green Milk Tea. Oh, okay. Okay. Let's try. Apa? Nama dia? Nama dia High Notes Jasmine Green Milk Tea. Diorang work with Givaudan. So okay. yeah, High Notes ni baru ke? baru setahun macam tu. Okay, here you go. Okay. Boleh bagi tahu you akan date ke perfume ni, you akan berkawan dengan dia ke, ataupun you akan ghost dia lepas texting dia, macam mana? You jujur je. You ni jujur je. Bagi I, dia ada bau yang ada jasmine tea, a little bit of the green tea sikit. Betul macam ada pahit-pahit. Pahit-pahit tu. tea, yes. Pahit-pahit tea tu ada. Macam cawan tu yang ada daun-daun teh kat sekelilingnya yang tengah kering, something like Dia that. macam perfume yang lelaki-lelaki yang berusia pakai. Sebab dia ada pahit-pahit tu. Okay, I akan Tapi sebab pakai I suka orang tua kan. So maybe I... Tadi apa? Dia punya level? One True Love. Okay. You mungkin akan jadi, you akan keluar dating dengan dia, you akan berkawan dengan dia, you akan ghost dia, or you akan terus block Dating dia. lah, dating. Dating. Dating boleh. Dewi akan dating dengan perfume ni, tapi perfume ni bukan lagi one true love dia. Betul. Faham? Tapi sedap lah. Sedap. Untuk siapa-siapa yang suka tea. Dia macam very fresh. Tapi dapat kan dia macam jasmine green milk tea tu. Love that. I love that. So kita berbalik kepada satu benda tadi yang you cakap you suka orang tua. I rasa kalau kita patah balik 10 tahun lepas lah Okay, katakan okay. 10 tahun lepas. umur you 21. Okay. Adakah you akan cakap ayat tu? You suka orang tua? Ya kot. Really? Sebab kalau artis, Aha. I suka Brown Palare. Brown Palare. So, age gap. tu Ada kira age gap. tua lah kan. So you rasa kenapa you suka orang tua? Sebab, tak tahulah. Macam lebih attractive lah. Tapi, Tak apa, you boleh jujur. malu lah. Jujur. Apa yang dia nak malu, aku tak faham. Maksudnya? Tapi I tak pernah waktu, kalau 10 tahun lepas, saya tak pernah lah bercinta dengan orang tua. Kita bercinta dengan kawan-kawan universiti lah kan. Orang sebaya kan dia. Sebaya. Faham, Tapi sebab mostly sebab tak ada peluang untuk jumpa orang-orang macam ni. Maybe kalau dulu tu I ada peluang untuk berjumpa dengan ramai orang, maybe I tak bercinta lah dengan orang sebaya dengan I. Faham? I rasa you not necessarily suka orang tua. I rasa cuma the characteristic and attributes yang you suka tu kebiasaannya dijumpai dekat orang tua. Ya, betul. Tapi kalau attribute tu ada dekat orang yang umur 25 katakan. Okay. Okay je. Ke tak? Tak juga. Okay, tengok apa attributes kat orang tu yang you suka? Matang. Muka dia, features Okay. muka actually. Features muka tu lebih matang. Okay. Muka nampak matang. Okay. Lepas tu dia macam berjambang sikit. Berjambang sikit. Okay. Lebih caring lah actually. Lebih caring. Lepas tu dia basically telah dibesarkan. Telah dibesarkan. Ada Frontal berpengalaman. lobe dia dah develop. Okay. Lepas tu dia yang lead kita lah. Dia yang lead. Okay. Betul. Dan tak dilupakan juga financially mungkin lebih stabil. So dia Setuju. boleh provide untuk kita, Setuju. anak-anak kita. Tapi itu sebenarnya dalam listing tu last lah. Last lah. Sebab kita wanita-wanita yang Boleh cari- kita boleh cari duit. Kita boleh cari duit sendiri. So benda tu listing last. Tapi dia penting. Betul. Ha. Supaya kita tak membesarkan biawak hidup. Setuju. Okay. Tapi okay. attributes yang you cakap ni semua, sejujurnya lah I rasa kita boleh keluar dan cari orang umur 25 yang ada attributes macam ni. Tapi dia Boleh, satu boleh. dalam 100 macam tu. 1000 kot. Satu dalam 1000. Satu dalam 1000. Satu dalam 1000. Sebab lelaki ni dia lambat matang. Kan? Awas Dewi akan kena hencap dengan lelaki-lelaki dekat threads. Bukanlah. Tapi macam tapi betul. Sebab kita belajar mematangkan diri ni daripada pengalaman. Betul. So makin you dewasa, sebab fasa 20 sampai 30 ni, you baru fasa nak mencari-cari, nak Betul. buat apa. Baru nak mula hidup. Baru nak mula hidup. Tak rasa dia ni. Kegagalan tu jarang berlaku dekat usia ni. Kegagalan tu banyak berlaku umur 30, 40. Betul tak? Betul? So daripada kegagalan tu lah you akan belajar untuk jadi matang. Betul.
So that's why lelaki-lelaki lebih tua tu dia lebih matang. Tak semua. Tapi lebih banyak lah compare to yang muda. Betul, faham. I setuju. Sebab tapi untuk I tak ada rasa attracted dekat orang. I just boleh, okay, I boleh objectively bagi tahu yang okay, this person is attractive, this person is intelligent, tapi I tak ada macam nak kahwin dengan dia. I rasa tak ada. Untuk I lah. Faham. Untuk I. Maybe belum. Maybe possible. Betul. Belum. So itulah dia, Dewi punya taste dalam mencari pasangan hidup. Ini just nak bergosip je tau. Betul. Kau janganlah pergi Ya, hecap dia. Dia tak ada pun. Dia macam pilihan saya. Pilihan Tak ada beliau. kaitan dengan pilihan orang lain. Perfume apa you pakai masa majlis kahwin you dulu? I tak sebab pakai, babe. Itu sebab pakai perfume? Sebab kepala aku serabut. Lepas tu aku macam, kan macam actually kan time kahwin kan serabut tau. serabut. Betul. Nak kena orang make up you, baju semua kan. Sampai I lupa pakai perfume. Okay, tak apa. It's Itu okay. agak menyedihkan lah. Sebab bila kau jadi pengantin, kau nak bau wangi. And orang akan nak peluk-peluk you. Lepas tu I tak pakai perfume. Sedih weh. Tak apa, it's okay. So Tak apa, I boleh kahwin. I boleh kahwin lagi. boleh kahwin sekali lagi. Dewi boleh kahwin sekali lagi. Dan I akan make sure Maybe you akan jadi macam I punya committee perfume. yes, I akan make AJK sure I AJK perfume Dewi. Dia jalan je aku setuju. So let's say you nak berkahwin kali kedua ni. Okay. I nak cadangkan lah bau yang you boleh pakai masa majlis kahwin Okay, bawa apa? kali kedua. Kalau you tak suka, you boleh cakap je you tak suka. Boleh? Tau. Okay. Bismillah. Okay, this perfume dia dah nak habis. So Mykonos. Mykonos. Mykonos join tak FFM? Join. Tahun ni? Join. Dia this is my favourite lah from Mykonos. Kenapa I pilih this perfume? Untuk you punya majlis kahwin adalah sebab I rasa pengantin dia ada satu spesifik bau yang dia kena pakai. Aku tak boleh betul kalau pengantin tu tiba-tiba nak pakai perfume bau macam cempedak goreng ke. Pengantin tau, dia tiba-tiba nak bau macam Coca-Cola. Aku akan baran. I rasa pengantin, dekat otak I pengantin macam cantik, Betul? floral, anggun ayu. Kenapa macam ada gorman? Ada gorman sikit Ada sebab gorman, okay. I ceritakan pasal perfume ni sekejap lagi sikit. Okay. Tapi I rasa scent profile yang sepatutnya dipakai oleh pengantin adalah ke arah itu. Yang macam White ayu-ayu. floral. Something like that. Jasmine, Betul. pure. Sebab Fruity tak? Kurang kan? Correct sikit. And then dia paling penting kena orang ramai boleh suka. Bila Faham. orang peluk-peluk you, dia macam this is a pleasant smell. Betul. Ya, so itu pendapat I lah. So Luminos ni dia adalah white floral, white flower, ada jasmine, ada tuberose macam tu. And at the heart of it ada pisang. Blue Java banana. Okay. That's where the gourmand-ish comes from. So dia macam like ice cream vanilla yang tambah dengan pisang sikit and dihiasi dengan kelopak-kelopak bunga. Tapi dia tak too gourmand yang macam you masuk kedai pastry. Betul. Dia hint lah. Dia macam a bit. Nuansa-nuansa je. But this perfume kan, performance dia adalah kalau macam orang peluk you, orang akan macam, you smell nice. Dia ada vibe-vibe macam boleh lah nak makan tu ada lah sikit. Tapi tidak terlalu macam Realistic. yes. So, perfume ni, adakah you akan kahwin dengan dia ataupun you akan pergi dating je dengan dia ataupun you akan jadi member dia? Sebab I pilihkan ni, I lah punya Faham. taste. Maaf tau. Maaf. I letak dia member je kot. Dewi tak nak pakai dekat majlis kahwin dia Luminos. Tak apa. So banana. So dia ada banana Dewi tu. tak Dia suka. macam aduh. Tak apa. It's okay. Okay. Maaf tau. Jangan risau. Semua orang takut. I dah cakap. I cakap kat semua tetamu yang masuk sini. Okay. I cakap, kalau kau nak hencap perfume tu, kau hencap je. Feel free. Okay lah. Tapi jarang lah saya hencap perfume. Yeah, I akan hencap. Kalau aku rasa perfume tu macam, kenapa kau kena keluarkan bau macam ni, aku akan cakap out loud. Okay. Masih lagi dalam pencarian perfume kahwin Dewi. I bagi yang seterusnya. This is just floral. Ini just floral je. Dia tak ada vanilla ke. Okay. Apa ni? Sakura Eternal daripada Depths. Bau dia, I kalau pilih perfume orang kahwin, I rasa orang ramai kena suka perfume tu. I rasa ni macam perfume yang kalau you tutup mata kan, you bau, you memang bayangkan orang tu pakai baju putih, lepas tu dia macam, baju dia macam flowy-flowy. Memang vibe kahwin lah. Salah.
So ini you rasa perfume kahwin? Okay, perfume ni I bagi kahwin nak kahwin. You akan kahwin dengan dia? So kita kena berdiri sebab ada special guest dia Cranky sikit. cranky hari ni. But cranky tidak Berhentikan kita. We will not let that stop setuju. us. Sebab kita ikon ni kan. Kita iconic. Single mom. Ikon single mom. Yes. So bukan kita. Saya. Beliau. I technically single mom juga, tapi anak I dia bulu ada besar. bulu satu badan lah. Setuju. Yes, Setuju. anak I. Okay. So, perfume Sakura Eternal by Debs tadi Dewi kata adalah memang bau-bau macam Kahwin. Kahwin. Bau kahwin. Will you, adakah itu perfume yang one true love you? Ke you akan date dengan dia juga? One true love. Adik Date dengan Tak dia. boleh. One true love ni dia kena something yang macam lain daripada yang lain lah. Life changing. Yes. Dia macam wow. Setakat ni tak ada lagi. Belum. Berapa umur Alika sekarang? Alika, umur awak berapa? 3 tahun 8 bulan 3 tahun 8 bulan 3 tahun 8 bulan. So Okay. macam mana? Berapa lama dah you jadi single mom? About 2 years. About 2 years. So maksudnya dari Alika setahun 8 bulan. Okay. Tada. Tak apa. Tak Kita apa. sambung je dengan berdiri. Okay. So you since Alika baby lagi dah jadi single mom. Apa pendapat you tentang how has that been like? Dia macam I rasa I macam sentiasa berperang dengan diri I. Dia macam part of it you macam rasa macam ni tau. You rasa macam aku penat, aku rasa macam nak gila. Rasa macam tak ada orang bantu, tapi deep down I fikir macam aku ni tak ada teruk sangat macam orang lain. I ada family dekat dengan I. And then my ex-husband pun kita orang co-parenting okay je sebenarnya. So the feelings of you penat tapi you tahu ada orang lagi susah daripada you, dan you rasa macam aku tak tahu aku nak validate ke tak perasaan aku ni. Adakah dia valid ataupun aku nganga-ngada. I ada perasaan macam tu. Berperangan dengan diri sendiri. Faham. So berapa lama perasaan tu ada di situ ke sampai sekarang still ada? Kadang-kadang lah. Kadang-kadang dia still datang. Kadang-kadang. Cuma dulu dia lagi intense. Yes. How did you make peace with it? Sebab I rasa semua orang melalui benda ni. Ada masalah. Ada masalah ni dan you kena hadap. Mana ada orang yang Tak ada masalah. tak ada masalah. Betul? So, Betul. Marina Ricos. Bau cempedak. Ya tu betul. Kan? Pandan sih ya. Bau cempedak yang macam cempedak yang baru kita nak goreng. Exactly. Bau cempedak goreng weh. Lapar tu. Have you ever smelled a perfume like this anywhere? pernah. Tak kan? Tak pernah. Weh ni kalau spray ni sumpah Lapar. aku asyik nak bau ni. Member nak mahu mic. Will you date this perfume? Menjadikan perfume ni kawan ke? Kahwin dengan Kawan perfume? lah. Kawan. So dia unik. Member lah. Member. Tapi dia memang unik. I rasa Dia unik lah. Dia macam kan kalau kawan kan kita kan nak kawan kita kena ada variety kan. Dia adalah salah seorang yang I bangga lah ada kawan macam ni. Kita suka. Kita love kan? description tu. Betul. So, tadi kita dah cakap pasal you menjadi single mom dah about beberapa tahun dah sekarang. Betul. Sebagai single mom, kita mestilah ada persoalan yang tak best dan tak selesa lah. Contoh macam kan you penat, kita akan penat. Betul. Lepas tu kita rasa macam cakap tadi lah, ada orang lain yang lagi teruk daripada aku. Betul, setuju. Tapi pada pendapat I lah, dia bukan pertandingan siapa yang lagi serabut. Betul. It shouldn't be. Sebab apa yang you rasa tu, you rasa lah. Balik je, betul. So what do you do to step out of that? Rasa macam aku mengada je doh sebenarnya. Apa yang you buat? Apa yang I buat To feel better. I selalu kalau macam apa-apa lah yang I rasa macam teruk, macam benda yang teruk happens kat I selalu ada fikir yang macam, wih kalau aku mati esok, bapak tak best mati dalam keadaan macam ni. Okay. There is something yang you rasa macam, ruginya. Dah lah tiba-tiba esok kau mati, patutnya aku enjoy je life. Patutnya aku macam boleh je sayang-sayang dengan anak ke, macam spend time dengan family ke, do benda-benda yang bermakna lah. So betul rasa macam betul tak? Tak apalah, benda ni tak penting pun kalau mati esok. That's actually very interesting. I rasa benda tu mindset yang I akan adapt bermula dari sekarang. Sebab tak semestinya mati esok. Katakanlah even if you mati lagi 10 tahun Betul, pun, still tak best you mati 10 tahun and rasa macam ni. You faham tak? Ya. You rasa macam life kan ada sekali Satu je. Dan pendek. Satu je. Ya. Lepas tu tak best macam the amount of kalau kita marah sangat kat orang tu pun kan, you rasa macam ya Allah, kita ada 5 hari nak hidup, 5 hari tu kita guna untuk marah dia je. Layan perasaan marah tu. So Tak best lah. tak best lah.
Sebab ada banyak lagi benda yang you boleh buat. Boleh makan sedap, boleh pergi travel, kan? Betul, Dia bercinta. Dia bercinta. Tapi I rasa sebagai someone yang emotionally intense, I kalau I marah memang Marah awas orang. Aku akan marah kau, mak kau, keturunan kau, sampai ke zaman Nabi Adam tu I akan marah semua. Semua. Aku akan benci, aku akan hina. But And I really had to get therapy for that. Sebab kalau I marah macam tu, kalau I sedih, I tak sedih yang tak. Aku sedih yang memang macam depressed. So emotional intensity lah kan. Betul. So I pergi therapy. So dekat terapi I belajar yang bila emosi tu datang, you rasa je lah emosi tu. Betul. Tapi kita manusia, kita tak nak rasa sebab dia macam tak selesa. Dia bukan emosi yang best. Setuju. So kita akan buat benda-benda yang pelik-pelik sebab kita nak habiskan emosi tu. Contoh lah kalau kita marah, kita tak reti nak handle marah ni sebab dia macam bapak tak selesa gila perasaan ni. Pang, kau pergi pukul anak kau sebab anak kau annoying. Contoh. Betul. So I rasa benda tu yang jadi dekat kita masa kecil, kita kena pukul dengan parents kan. Betul. So diorang tak reti nak handle. Betul. So I rasa bila emosi tu datang, take some time untuk rasa emosi tu and biarkan dia meresap keluar. Tapi janganlah pula kau take some time tu sampai 5 tahun kau itu je emosi kau. Betul. Setuju. Emosi kan sementara sifat dia. Betul. So biarlah dia datang, rasa sakit hati Dan lepas tu pergi biar kan. dia pergi. Macam Tapi I rasa the problem dengan orang zaman sekarang adalah dia tahu datang perasaan marah tu datang daripada mana. Lepas tu tapi kau tak get out from dia punya situation tu. And then even though you rasa feelings tu, tapi you still duduk dekat satu tempat yang buat you marah. Tak boleh tak? That's true. Tak boleh juga. Betul juga. Kita kena ada inisiatif untuk keluar dari Bukan sekadar untuk merasa. You kena ada effort untuk keluar daripada situasi tu. Yes. That's actually, wow, betul lah. Oh my god, betul lah. Betul. I rasa kita dulu dah banyak kali keluar. Contohnya kita tak happy dekat medicine. I tak happy dekat betul, medicine, betul. I keluar. Dia tak happy dekat mechanical engineering, dia keluar. Betul. And sometimes things happen to us without us wanting to pun kita still kena keluar daripada situasi Setuju. tu. Sebab contoh, I tak rasa lah you kahwin untuk aim bercerai Betul. kan. Setuju. I tak rasa lah you buka business untuk rugi. Setuju. Tapi dah benda tu jadi, ujian datang, you kena hadap dan tahu untuk keluar dari situ. Betul. Kena tahu bila nak keluar. Bila nak keluar dan bila nak stay. Tapi benda tu pun susah sebenarnya. Susah gila nak tahu. Satu, I rasa ramai orang yang dia macam terperangkap dalam toxic relationship. Setuju. Paling banyak lah. Especially umur-umur macam I kan. I dah I baru 31. Tapi bila I perasan masalah family ataupun masalah family lah kan. Suami isteri ni memang banyak berlaku pada umur 30 ke 40. So lagi susah nak keluar sebab kita rasa kita akan lagi rugi kalau kita keluar. Kita rasa macam dah tak ada orang dah nak kita dalam dunia ni. Dah susah nak start. Dan macam-macam lagi lah. Padahal life can begin anytime, at any age. Apa yang kita perlukan hanyalah pemikiran yang okay, setuju. kita bermula. Okay, with that being said, so kita nak celebrate like new beginning. I akan kaitkan dia dengan something yang more towards relaxing, refreshing. Betul. Maksudnya kalau jiwa kita tengah gundah gulana, perfume tu. Yes. Okay. Satu yang comforting. Tapi ni macam masuk bakul, angkat sendiri bakul tu. Okay, kenapa? Sebab perfume ni I yang buat. Perfume apa? Zindo Asri Hajamil. Okay. Tak bau lagi. Kita bau lagi? Tak bau lagi. Kau nampak? Kita orang dah berkawan bertahun-tahun. Tak bau I punya creation. Dah lah dengan Zindo tau. Sorry Awas. tau, friendship kita orang kalau setahun tu boleh kira lah berapa kali je kita orang berborak. Soalan lah. Ni ke yang ada buku? Yes. Dia dengan watak buku. You baca tak buku tu? Mesti tak. Awas Okay. Okay, yang mana satu? Softener yang biru. Okay. Yang lah Riha Jamil X Zindo Softener. Ini collaboration Zindo yang special lah I rasa sebab I memang tulis novel and I buat perfume yang sempena watak dalam novel tu. Menarik. So satu novel, ni semua watak dia. Watak dia ada dua yang watak hero, tapi dia macam situasi-situasi dalam novel tu. So this is called Softener. I bayangkan dia bau yang macam comforting, clean linen. Betul. Yang you masukkan. You baru tukar cadar. Lepas tu cadar you pula jadi macam hotel-hotel punya vibe. Lepas tu you macam buat macam ni. Yeah, that's the feeling. I'm very very happy with this creation of mine. Dia tak adalah macam unik sangat. Tak lah, tapi dia benda yang menenangkan lah. Menenangkan. Maybe kalau macam hari tu I rasa macam I depressed ke apa kan. So maybe I akan pergi mandi. Lepas tu maybe spray perfume ni dekat I punya selimut, cadar.
Baring. Lepas tu aku serubung, tidur. This is the perfume. Kan? Would you date this perfume? Would you marry this perfume? Adakah you akan jadikan dia kawan ke? Ke tiba-tiba Date lah, date. you will date this perfume? Faham? The best lah, the best. The best. Kalau I, perfume ni, I tak akan date, I tak akan jadikan kawan, I tak akan jadikan cinta, I akan jadikan dia therapist. Tak ada pun, tak bagi pun selection therapist juga You kena datang sendiri dengan option tu. You kena pilih. You kena keluarkan option tu. Dia adalah therapist. Dia adalah someone yang kalau orang tu, kalau you sedih kan, dia adalah orang yang macam, sini, I peluk you. Ni dia. Comforting lah. Ni dia. So, Dewi akan jadikan perfume ni therapist. Bukan kawan, bukan dating. Kawan untuk dipeluk. Kawan untuk dipeluk. So, this one adalah yang kedua I buat. Nama dia First Date, Zindo Asri Hajamil. First date. You banyak tak pergi first date sebelum kahwin? Tak. You tak. So, first date you satu je? It's not satu je. I memang I punya sebelum I kahwin, I memang ada I 2-3 kali je kot I bercinta. Oh, so you ada 2-3 kali je first date? I macam 2-3 kali je pengalaman I. First date? Oh. Okay. So, I say okay lah, not bad lah. Tak ke you nak tak tahu berapa lah, kali yang macam, ideal? Tak tahulah. Tapi I rasa lepas I bercerai, lagi banyak lah I pergi jumpa orang. Faham. And how do you feel about that? Lagi interesting. And sekarang you macam, you dah tak ada, bila you dah umur macam ni kan, and then you dah bercerai, you dah ada anak. So, bila you bercinta ni, dia tak adalah macam bunga-bunga gila macam awal-awal teenager. Now everything is about okay, macam mana compatible ke tak, selesa ke tak, boleh terima I ke tak. That's interesting. And then if macam things tak pergi on, Tak progress, tak proceed. You tak ada macam meroyan gila-gila tau. You macam tak ada frust yang teruk-teruk sangat, tak ada. Maybe sekarang kita dah ada tanggungjawab. Dia ada banyak benda yang kita nak buat dalam life. So macam bercinta ni dia duduk dekat, bukan priority atas. bukan priority lah. Faham? With that being said, ni adalah perfume first date. Sorry Dia adalah satu yang masa I buat tu, I bayangkan someone yang suci, someone yang agreeable, yang menyenangkan lah. menyenangkan. Betul. I thought macam first date tu dia macam kena Sedatif. spicy, sedaktif. Tapi first date mah, I bukan orang yang macam first date tu aku dah nak nikah dengan orang tu, tak. I adalah orang yang akan take time. Okay. Ni adalah first date. Kalau perempuan tu macam muslimah. Ya, baju kurung kapas. Kan? Baju kurung. Dia menyebut perkataan seperti ta'aruf. Ya, betul. Ta'aruf. Assalamualaikum. Kita pun Assalamualaikum. Nama saya, taklah. Assalamualaikum, nama saya Dewi. Kalau you nak berkenalan dengan I, you kena contact ayah I. Sekarang I dah tak suka first date ni. Bagi I polos. polos. Dia tak adalah kalau nak berkenalan dengan I contact ayah I. Dia macam dia akan pergi sendirilah first date tu. Sebab dia adalah adult yang tahu tanggungjawab dan boundaries, insyaAllah. Mungkin dia akan bawa lah dia punya ayah akan duduk somewhere nearby lah. Maybe lah tau. Tak. Dia pergi dating dekat tempat yang ramai gila orang. Yes. Lepas tu pergi dating pula jenis yang I naik train, you naik kereta lain. Yes. Tak naik kereta sekali. Betul. Okay. Yes. Tapi dia first date juga. So would you be friends with this perfume? Marry to one true love? Friend. Interesting friend. Friend yang mungkin kita akan ada. Macam kalau macam I baca Al-Quran, betul macam tak tahu wording ni, pergi tanya dia. I akan tanya dia. Hukum tajwid. You tanya. Macam nak sebut ni? Persoalan-persoalan tentang tauhid dan akidah. Contohnya macam kita dah period. Sebulan tu kita dah period. Lepas tu dah berhenti. Tapi period balik. Hari ke berapa ni? Aku boleh semayang ke tak? Kawan tu pakai perfume. Dia pakai, tapi tidak kalau dia pakai perfume, tapi perfume tu tak tertinggal belakang. Tapi perfume ni tertinggal belakang. Tinggal. Taklah, dia Puatakan. Dia macam ni, dia faham Malaysia ni panas. So kalau kau tak pakai perfume, kau akan masam. So pakai secukupnya. Supaya kalau orang datang dekat tu tak bau masam, bau wangi. Tapi tidak juga tinggal belakang yang satu dunia. Look at me. No. Faham. Sebab kalau orang-orang macam tu, I ada je perfume yang sesuai dengan diorang, yang skin scent. Okay, kalau macam mana? Sabar jap. Macam mana? Ada tak bau skin perfume scent? Untuk siapa yang dia tak nak
orang bau dia terlalu jauh. Kiranya kalau orang duduk sebelah dia, baru orang tu bau. Is it? Yes. Ni daripada local brand Sensisis. Nama dia adalah ini, tapi sekarang dia tukar nama jadi Low Papier. Dia tukar nama ni. Okay. Low Papier. Low Papier. Dia macam paper tapi tambah I kan sebelum E. So, okay. ini bau-bau yang skin scent. Skin yang you kena datang. You faham kan? Betul, faham. Ni lah orang yang kita tanya hukum tajwid kat dia. Ada spice sikit Dia ada rice, dia ada paper, pepper. ada wood. Maybe ada juga kot light spices kat situ. But this is a perfume. So, I rasa untuk bau-bau macam ni, I takkan katakan dia one true love. Tapi, I akan katakan dia adalah skandal yang memahami. Faham tak? Skandal yang intelligent. Tapi mungkin dia sendiri tak berminat dengan hubungan romantik. Tapi kita jumpa dia dekat Bumble. Tapi dia tak berminat. Dia just buka Bumble tak dia bosan. Faham? Mysterious lah. Kind of. Lepas tu, dia macam tak ada personality sangat. Tapi bila you kenal dia, dia actually menarik je. So inilah. Sedih tak ada personality. Dia just macam Sekejap, you rasa I tak ada personality ke waktu awal-awal jumpa I rasa macam nonchalant sikit. Oh, shit. Sekalinya member Shalan AF weh. Siapa? You lah. You sangat chalant. Really? You bukanlah nonchalant. Betul weh. You chalant, tapi chalant dia tu kat dalam. Setuju. Tapi I rasa untuk orang yang kenal memang akan rasa I nonchalant tau. Sebab hari tu I naik flight. Lepas tu macam I sembang lah dengan ada seorang mamak ni sebelah I kan. Mamak ni Dutch tau. Gitu. Lepas tu at the end of the day, dia kenyit mata kat I weh. 2 kali. Lepas tu I macam, I rasa betul. I sangat nonchalant. I macam, Tapi internally you happy lah. tak tahu. Tak tahu what to feel. Sebab bila I sembang dengan dia, I feel like macam just stranger yang tak ada apa-apa tau. Tapi bila dia macam, selalu macam ni. Okay, kalau orang kenyit mata kat you nak react macam mana? Dia blur kan? Betul tu. Betul ke? Jadi korang macam mana? Kalau orang kenyit mata dekat korang respon macam mana? Tapi kan, you faham tak? I tak menepati society's standard of beauty untuk mendapat kenyit mata yang banyak. You faham tak? Macam satu orang, dia memang cantik sangat-sangat yang setiap hari dia kena mengorat. So, dia tahu macam mana nak react lah. Betul ke? Kalau macam I, sebab I sangat jarang dingorat. Sangat So, jarang. you ingat dia sakit mata? Maybe Dia something macam, like that. Apa dengan mata dia? Ya, I tak tahu pun yang orang tu tengah mengorat I. Sampailah like beberapa tahun lepas tu. Ni cerita betul beberapa tahun lepas tu biar fikir balik macam, dia suka aku. Macam tu. Banyak kali jadi macam ni. Taklah banyak yang macam orang yang lawa. Tapi betul, I rasa people macam, kita tak adalah macam cun gila-gila tu tak kan. So kita tak expect. Kita tak expect orang suka kita pun kadang-kadang. Betul? Kita just rasa macam orang sembang dengan kita tu as a macam saja, macam sembang kan. Betul. sekali tak, member cinta, member tangkap cinta. I sumpah banyak kali. Bila by the time I realise, dia orang dah tak suka I lah. Sebab kita tak respon kan. Sebab kita tak respon. So basically, macam mana kita nak respon sebenarnya? So, dia kena bagi tahu lah kot. Sebab I memang tak tahu masa benda tu terjadi. I memang macam, okay lah, I nampak dia, baiklah orang ni. Habis. Dia tak adalah macam, baiknya orang ni. Tak ada. Dia macam, baiknya dia. Rupanya dia baik sebab dia suka aku. Betul. Susah kan? Actually susah tau. Tak reti nak interpret orang. And then lagi satu sebab kita tak gatal. I rasa I gatal. Dulu I gatal. I rasa macam I memang hamak perhatian lelaki. Maksudnya you macam, you ambil langkah I memang mencari. I memang macam, okay, faham? Aku kena ada pasangan hidup. Itu adalah I punya matlamat hidup lah. Matlamat filosofi, falsafah hidup. Betul. I memang kalau dalam banyak-banyak perempuan, I tengah jalan kan dengan perempuan, so lelaki segerombolan, I macam, tolonglah notice aku. Masa I sekolah menengah, look at me. Tapi aku sekolah menengah turun labuh tau. Sumpah tak faham. Saya look at me, pick me, choose me, love me. I memang macam tu. Would you say benda yang ni, benda yang kita rasa ni, adakah dia adalah fitrah? Pun ya juga. Kan? Muda-muda. Fitrah untuk disukai. Fitrah. But it feels weird. Sebab sekarang dia macam kosong. Dia tak ada. I tak tahu apa masalah dia. Dekat I macam sekarang kalau I jalan, orang notice I, mantap. Orang tak notice I, mantap. Apa jadi, mantap. I tak tahu apa yang berlaku. Mungkin dah besar. I rasa apa yang jadi adalah zaman kita sekolah dulu, kita tak ada masalah hidup. Masalah kita adalah tak ada lelaki pilih kita. Betul tak? Kan. So bila kita dewasa, sekarang masalah hidup kita nak bayar Netflix, nak bayar hutang, nak bayar petrol, nak makan sedap, nak bayar sewa rumah, nak travel, yelah, nak apa lagi?
Banyak lah. Komitmen kita banyak. Dalam kepala otak kita ni ada banyak sangat benda. So, benda yang tu last sekali. Turun. Cik. I memang dah tak ada. Dia macam aku takut. Dia macam kenapa aku macam ni? Betul? Dulu kalau I nampak macam kata kalau orang tu handsome kan. I akan macam handsomenya. Kan? Rasa I akan terus stalk Instagram. Lepas tu rasa macam patut ke aku DM dia sebab nak berkenalan. Sekarang handsomenya. Okay. Lepas tu macam kita meneruskan kehidupan kita macam biasa kan? Betul. It's so weird. Tapi tak best tau sebenarnya feeling tu. Kadang-kadang I rindu tau rasa bunga-bunga macam tu. Tapi sekarang dah tak ada. Kadang-kadang I wondering benda tu akan datang balik tak? Feelings tu. Mungkin with the right person. Yeah. Tapi nak tunggu the right person datang tu aku memang tak berharap macam tu. Anyway, ini yang seterusnya yang I buat untuk Zindor. This is called Jasmine Comfort. Sebab I obses dengan caji. I sangat obses. Cuma ini you boleh bezakan yang ini dengan yang tadi. Tadi kan bau caji juga kan. Macam pahit-pahit sikit kan. This is a much more lighter and refreshing. Aku pula yang bau mikrofon. Awas. Dia lagi airy. Yeah, betul. Yang ni lagi macam dah hampau. Dah hongpao. Yang tadi tu macam Jasmine. Yang tu macam Jasmine tu macam banyak. Ni tu macam extra-extra. But this one dah hampau. Lighter and airy. Macam nak explain kan. Yeah. Do you like it? you minum air dah hampau tu, macam tu lah bau dia. Do you like it? Suka. Suka. Will you go on the date? Kahwin? Date. Dia pergi dating. Ni bukan member dia. Yang ni date. Faham. Tapi sedap. So sekarang memandangkan kita dulu adalah wanita-wanita yang dah tamat perasaan berbunga-bunga. Betul. Perasaan yang pick me. Dulu you pernah tak jadi pick me? Maybe pernah. Tak ingat weh. I rasa kita semua pernah. Macam pernah kot. Siapa yang kata tak pernah tu, sumpah Melayu munafik. Sumpah tipu. Setuju. I pernah pick me dulu. And I punya pick me tu, ya Allah. Contoh. Kalau I jumpa, I akan tampak. Okay. Masa I form 3, form 4 macam tu, I selalu pergi wakil sekolah tau. Okay. SBP lah. HK, Hari Kecemerlangan Sekolah Berasrama Penuh. I suka seorang mamat ni. Budak Sekolah Menengah Sains Selangor. I Sains Hulu Selangor. Dia Sains Selangor. Handsome lah. Putih melepak dia memenuhi society standard of beauty. I punya pick me tu, dulu masa kat sekolah, I loud tau. I jadi macam, wah, let's go. Dulu macam tu lah. Setiap kali dia datang, masuk dia makan ke apa, masa I wakil sekolah ni, I akan makan macam ni lah. Sumpah. Kontrol lah. Kontrol. I zaman sekolah, aku tak pernah kisah tudung I ni terlipat kat Abia. Berkaripat-karipat Abia. Setiap kali macam wakil sekolah dengan yang ada jumpa dia, sebab kita orang kan satu Selangor kan. I akan lilin I punya tudung. Wow. I akan lilin. I akan bukan stash yang sebenarnya tu, I lilin. So, I iron. Maksudnya memang sok macam tu. Lepas tu I akan macam, sebelum nampak dia, I akan macam and then I jenis yang I slouch. Tapi sekali ada dia, I akan macam duduk sikit je. Kaki ke tepi lah. Kaki ke tepi. Cuba pilih satu nama lelaki. Salim. Tak naklah Salim. Kita generasi Aizat. Okay, Aizat. Okay. Kalau I nak cakap dengan dia, I akan macam blushing. Tapi tak nampak lah, sebab I sunburn tau dulu. So muka hitam. So tapi I akan blushing, muka I akan panas. Tapi I akan macam Aizat. Gitu tak aku cakap dengan dia. Gepit lah. Gepit gila. Kalau I cakap dengan member-member lain, katakanlah dia datang daripada Intergom ke sekolah SBP Integrasi Gombak, I akan macam, weh, macam mana kau punya trial? Aku punya trial, weh, aku admit aku tak boleh lah. Okay. Kalau dengan dia? Dengan Aizat ni, Aizat, nanti kan diorang cakap beratur kat sana. Aizat jangan lupa tau. I dengan dia pakai awak saya. Pick me ya. Pick me. Aku yang pick me. You pernah tak ada fasa tu? Tak ingat weh. Maybe ada kot. Tapi I memang tak ramai kawan lelaki. I memang tak ramai. No, I memang kurang berinteraksi dengan lelaki sebenarnya. Daripada dulu. Walaupun I mechanical engineering, bayangkan kelas I tu 100 lebih orang. 150 orang macam tu. Perempuan 10 orang je. Itu pun aku tak berkomunikasi sangat pun dengan lelaki. Tapi you tak ada kerasa macam seperti bunga yang dikelilingi kumbang? Tak ada rasa? Dah habis lah weh. Dah habis lah zaman tu. Ya, maksudnya you bukan pick me lah. Aku pick me. Bukan lah. Tapi you tak ada rasa macam hamak yang memang you inginkan lelaki? I rasa I realise kenapa I tak ada benda tu adalah I ada ramai kawan perempuan dan kawan perempuan sangat suka kawan dengan I. Faham tak maksud I? Kan so selalu orang pick me kan dia tak banyak kawan kan? Dia tak ramai kawan perempuan. Dia tak ramai kawan perempuan. Tapi I sangat ramai kawan perempuan. I pergi mana-mana memang ada ramai kawan. Maybe itu masalah I dulu. I tak ramai kawan perempuan. You tak cukup bergaul lah. I tak cukup bergaul. Tapi I tak berkawan siapa pun ya juga.
I tak nak kata I tak ada kawan tu, I tak ada kawan lelaki dan I tak ada kawan perempuan. Faham, maksudnya you loner lah. Loner. And dulu I was very very sad about it. Terus sekarang bila fikir balik, aku pun tak nak kawan dengan aku yang dulu. Kau dengan Aizat kau tu, aku tampang kau jap. Betul. Tapi sekarang sekarang I macam ramai kawan semua perempuan. Kan? Dia after sometimes kan, memang kita akan realise yang kita lah sebagai seorang perempuan kan, kita nak hidup ni, kita kena ada kawan perempuan. Kita ada berkomuniti dengan perempuan yang sihat lah. Kalau tak, you akan jadi bodoh seorang tau. Kan? Tapi kawan dalam komuniti tu pun dia akan ada pelbagai jenis Yang orang. toxic people tu of course akan ada. Confirm lah. Tapi kita belajar lah dari situ. Betul. So I rasa kalau ada tapi nak sedar yang kita pick me tu susah lah. Kita akan nampak orang lain pick me. Kita nak sedar mungkin aku pun macam ni lambat lagi. Betul. I sedar bila I dah habis universiti. Lambat kan? Lambat weh. I grad tapi memang umur tu weh kita baru sedar yang kita bodoh. Kita bodoh. Tapi it's a good thing kalau kita sedar kita bodoh. Sebab satu orang tak sedar langsung. Ya, orang tak sedar langsung. Macam still dia kadang-kadang main thread kan. Ada je yang tu dia macam tak sukalah kawan dengan perempuan sebab kawan dengan lelaki less gossip. Ramai kan? Ramai. Aku macam mesti something wrong dengan you sebenarnya. Sebab ramai je kawan-kawan perempuan kita elok je kan. Betul. I ramai gila kawan perempuan. Tapi itulah macam I cakap, okay, I grad 24. So I jadi doktor semua 24. And time tu lah I macam damn, aku pick me dulu. Dia like it kicks in. Betul. Mungkin lah betul orang cakap frontal lobe development umur 25 ke apa, mungkin lah. Tapi I sedar lah masa tu. Sebab masa I universiti pun I banyak gila masalah dengan kawan perempuan sebab lelaki. You faham tak betapa loser Betul. Loser benda paling tu. Satu penyebab kita gaduh dengan kawan perempuan adalah lelaki sebenarnya dulu. And I find it so unhappy. I find it so disappointing sebab kalau kita take out lelaki from the equation, it is a good friendship. Betul, setuju. So kawan yang I ada pergaduhan sebab lelaki ni, ini adalah kawan yang aku sanjung langit bumi tau. Tapi sebab dia pun pick me, aku pun pick me, berkawan pula. Dua-dua pula suka jantan yang sama. Mengarut lah. Menjadi mengarut lah. Jadi mengarut. Betul. Tapi I rasa sedih lah sebab I rasa kalau tak ada jantan, I dengan dia akan berkawan yang sampai mati kan? Sampai mati. Like I would kill for her, she would kill for me. Betul. Sekarang kita orang macam tu je lah. Setuju. Betul. So untuk yang menonton ni, I rasa you kena buat internal reflection. Tu sangatlah penting. Dan you kena ada kawan yang boleh bagi tahu you, wait, kau pick me doh. Betul. And you tak boleh marah kawan tu. Jangan marah kawan tu. Nobody else would tell you. Betul. But this person mengambil risiko dibenci oleh you untuk bagi tahu you. Betul. Kita kena dikelilingi oleh kawan yang sometimes akan shake us back to reality. Betul. Kalau kawan yang sentiasa agree je semua benda dengan you kan, you memang you tak ada progress lah dalam hidup you actually. Akan ke laut lah. Kan? You pernah tak macam you try tegur orang tu, dia punya perangai ke tak best ke apa, and then you yang dibenci oleh dia? You pernah tak? So far, sebab kawan-kawan I kan daripada sekolah kan, sekolah menengah, kita kan bonding kita kuat kan. So I adalah dalam group of friend tu, I adalah someone yang boleh cakap, wait, otak kau short doh. Biasa aku bodoh sangat. I ada orang yang boleh cakap macam tu, tapi diorang maybe time tu diorang tersakiti, tapi diorang akan bersyukur lah I cakap benda tu kat diorang. Rationalize lah. Rationalize. Sebab kalau kita sebagai kawan kita tak cakap benda tu, siapa lagi nak cakap kat diorang? Betul. So lama-lama diorang akan realise juga. And kita orang still kawan sampai sekarang. So I tak ada lah kawan yang I terus tak cut off sebab I cakap benda yang betul. I pun ada je orang yang akan cakap macam tu dekat I. And masa dia cakap tu, this is a very good friend of mine lah. Dia akan bagi tahu I tau. Macam kadang-kadang dia akan point out je, Riha, kau perasan tak tindakan kau ni macam selfish? Betul. Tapi masa dia cakap tu, rasa cakap dia belah lah. Rasa cakap hiris. Betul. Macam, I akan macam, why would you say that to me? Tapi bila reflect balik, this is the only person who would say it to my face. Setuju. Instead of belakang I, dia cakap, Riha ni selfish gila nak mampus. Tapi depan I macam, Riha. So, I value friendships like that lah. Setuju. I pun dikelilingi dengan kawan yang kalau I point out kat dia, macam, mungkin this is not the right decision for you to make right now. Diorang akan macam, ouch! Tapi okay. Betul. Tapi I rasa benda ni pendapat I lah. I rasa persahabatan macam ni hanya boleh dipupuk dalam adulthood. Yes. Betul. Adulthood tu nak bagi range berapa? Umur 25 berapa? ke atas. 25 ke atas. Setuju tak? Setuju. So macam mana untuk pendengar-pendengar dan penonton kita yang muda-mudi ni, macam mana diorang nak navigate
Tak boleh lah weh. Sebab you tetap kena lalui benda-benda yang stupid-stupid things ni. So that baru you belajar. Kita belajar ke kalau benda kita tak buat benda bodoh? Tak Betul, kan? tak belajar. So lalui je lah kehidupan tu. Walaupun bodoh, tapi at least you belajar something. Classroom lah. Ya. Dia menjadi you punya classroom. Sebab sejujurnya kalau I tak ada pick me tu, I rasa sampai sekarang I tak akan boleh differentiate. Ya. I- Setuju. So kalau I tak ada kawan-kawan yang questionable, I tak akan boleh appreciate kawan-kawan I yang berkualiti. Dan I sendiri tak boleh jadi a good quality friend. Betul. So Tapi Riha 2 tahun I jumpa dia 2 tahun yang lepas, dia memang banyak improve. In 2 years. that's why I go into therapy. Ya. Gets you. Tapi bagus lah. Kan at least kita ada something yang buatkan kita tahulah diri kita problem. Betul. And then kita nak fix. Tapi I rasa dia memang intense work, intense deep work yang and you kena pandang diri you internally. Setuju. You tak boleh rasa macam alamak dunia terlalu jahat kepada saya. Sebab tu Betul. saya jadi begini Dunia tak adil kepada saya. Setuju. Saya tersakiti, orang ni semua menyakiti saya. So maybe we have to see oh wow, at one point dia akan macam I am the problem. Ya. Setuju? Betul. Okay. So ada ke Continue. perfume untuk orang yang problematik? I rasa tak ada. Semua perfume kat sini macam untuk orang-orang yang dicintai ramai. Okay, kita akan cakap Okay, pasal ada perfume yang pick me. perfume pick me. Lelaki akan suka gila-gila. Perempuan akan macam tak suka. Oh my god, actually ada, sabar, tapi tak ada kat sini. Perfume pick me. Boleh tak kalau bukan pick me, sebenarnya dia penyondol. perfume penyondol? Ada. Tapi okay, what if I bagi you perfume pick me versi lelaki? Boleh? Tak apa, Okay. lelaki boleh. So kita asyik cakap pick me perempuan kan. I Okay. tak nak membenci gender sendiri because apa-apa pun I am happy being a woman. Betul, I setuju. treasure the women around me. Tapi untuk lelaki pick me, ni definisi I lah lelaki pick me. Dia macam perempuan pick me tapi dia dilelakikan. So dia buat apa-apa dia nak perempuan suka dia. Okay. Dia akan rasa, dia akan menunjukkan dia punya masculinity Kegagahan dia. supaya lelaki suka dia juga. Macam kalau cakap pun kena macam ni. Dia nak impress dua-dua. Kalau perempuan pick me, dia nak impress lelaki je. Betul. Lelaki pick me, dia nak impress Dia macam lelaki. dia macam nak disanjungi oleh satu Semua dunia. orang. Yes. Satu dunia. Okay, faham? So, I akan bagi perfume bau macam tu. Okay. And Interesting. Yes. Lelaki yang rasa macam number one, dia yang paling hebat. Okay. Taste dia yang paling berbeza dengan orang lain yang tak pernah Dia paling rare dalam dunia ni. Yes. Paling unik. Okay. Yes. Orang lain taste semua secondary. Okay, betul. Semua orang lain bodoh kecuali dia. Okay. Semua orang salah kecuali dia. Setuju. Okay. Okay, mana? And kalau you tak sanjung dia, dia akan tanya. Dia cakap, betul. So, like, do you have something against me? Aduh, sounds like narcissistic punya Personality behaviour. disorder. Tapi itulah perfume ni I buat. Oh, ya ke? Okay, tak apa. I nak bawa dia. Season leather jacket. It's very loud, I think. Okay. Ni bau lelaki yang macam, kau ada perfume collection? Perfume collection kau local je? Oh, wow. Don't talk to me. You faham? Pakai Duke. Pakai Duke? Kau pakai Duke. Ew. Ew. I hanya akan pakai perfume yang handcrafted by this perfumer daripada negara Greece. And handcrafted ni ada 5 botol je. And harga dia setiap satu tu RM3,000. Tapi sedap lah weh bau ni. Of course, tak tahu lah siapa yang buat. Tapi Yelah, tapi cara you describe tu macam teruk. Tapi wangi lah. Betul lah, ni adalah perfume yang tak ramai lelaki bau macam ni. dia season leather jacket ni, cerita dia sebenarnya I ada leather jacket. And I spray perfume on top of it. And you don't really wash your leather jacket selalu kan. Betul. So perfume-perfume tu dia melekat tau dekat leather jacket tu. And bau dia macam ni. Macam ni. Dia macam mixture of a lot of perfumes. Tapi sedap. Sedap weh. I love it. I love that leather jacket. Ketagi. I akan kahwin. You akan kahwin dengan perfume ni. Oh my god. Dewi akan mungkin itu menceritakan tentang pilihan hidup Dewi. Betul Ni adalah perfume yang I akan kahwin. Is this your one true love? Tak lah. Tapi you akan kahwin lah dengan dia. Kahwin. That's so scary. Kan? I was expecting you akan benci, tapi season leather Tapi I jacket suka. Dewi akan kahwin. Ya, sebab dia unik. Dia unik dan you macam susah nak jumpa. Dia macam bukan typical. Perfume. Yes. Tapi dia wangi lah. Dia wangi. Dan I rasa perfume ni kalau lelaki pakai, you kena betul, you macam kalau you peluk dia lagi sedap bau dia. Takut lah. Sebab I rasa orang lelaki pick me tu kalau dia dipeluk, dia suka lah.
dapat Itu apa validation. sebab itulah karakteristik yang you describe tu Tepat. tepat lah. Kena Nampak sikit. sangat aku yang red flag. You setuju tak kadang-kadang tu pilihan kita yang menghancurkan kita. Setuju. Betul. So kita kena pandai membuat pilihan. Ya. Betul. Tapi macam mana kita nak tahu pilihan kita tu betul ke tak, sebab kita tak boleh predict the future. So macam mana? Uish, tanya soalan dekat orang yang gagal agak sukar lah sebenarnya. Tapi kan sebenarnya I baru discover yang bila kita bercinta, kita always have a same pattern. Ya. Takutnya sebab sekarang I takut nak bercinta. Ya, kita akan, kalau korang realise balik kan, cuba korang analyse balik ex korang tu, mesti dia orang semua ada similar pattern. Dan kita selalunya takkan lari jauh daripada pattern tersebut. Why? I rasa sebab benda tu yang otak kita interpretasikan sebagai familiar. Ya. Damn. Kan. Maybe Dan benda tu agak menyeramkan lah. betul lah. Betul? Betul. Oh my god, betul. I have a friend, dia perempuan. Cantik gila yang I rasa macam kenapa dia ni tak jadi selebriti. Sebab kalau dia jadi selebriti, hidup dia senang lah. Muka dia lawa. Dia tak perlu jadi pandai, dia tak perlu jadi kelakar, dia just cantik je. Dia duduk senyap je. Kalau on camera, you just macam, tu pun dah dapat banyak view kan. Yes. Dia boleh, hidup dia akan easy mode lah. Tapi tak, dia kerja dekat bank. Aku tak faham masalah dia. Bagus lah, good for her lah. Dia pandai. The man that she choose, astaghfirullah, lelaki-lelaki dalam kehidupan dia, like, I love you, she will know that this is about her, but I am not going to name names. Lelaki-lelaki dalam kehidupan you tengok, you macam tanda soal tau. Tanda soal. Kaya ke tak? Tak kaya, tak handsome, Okay. baik pun tak. Serious. Dia at least kena ada satu lah benda Quality ni. tak, dia, tak kaya, tak handsome, baik pun tak. Lelaki tu jenis yang mengongkong. Okay. Duit tak ada, kerja pun tak ada. Malam-malam pergi mana, aktiviti dia adalah pergi merempit. Like literal merempit tau. Dia bukan merempit yang macam analogi. Maybe kan this your friend ni actually dia suka membentuk orang. So dia punya pattern is dia suka cari orang yang Dia boleh nourish. Yang Betul. Penatnya. dia macam Dia ibu-ibu lah. Dia suka mothering dia punya Partner dia. Maybe tu ada love language dia. Oh my god, I rasa betul. You should start a podcast. You should start. Kan, kalau you perasan kan, kita kadang-kadang kita boleh interpret lah. Ya, tapi betul lah. Memang semua boyfriend dia. Masalahnya kalau seorang tak apa. Dia ada like around 3 now. 3 macam tu. Ya. Handsome pun tak. Dia akan macam, dia describe dia punya partner. Okay, dia akan update kan. Dia cakap dia ada partner baru. Okay lah, I macam dah tak interested sangat sebenarnya. Tapi kawan kita kan, kita Dia dengar lah kan, betul? Dia cakap yang kali ni memang different. Dia handsome, muka macam Chinese look. Aku pun tak faham apa yang handsome sangat Chinese look. Tapi muka macam Chinese look. Kalau ada anak, mesti orang akan confuse anak dia tu Cina ke Melayu. Listen, this is a very intelligent girl tau. So I think, Kau tengok tak muka dia? of course lah, I tengok muka lelaki tu. So, betul tak apa yang dia describe tu? I rasa macam, ni macam orang-orang Sulawesi. Orang-orang dari Jawa Barat. I rasa dia macam create tau dalam kalau otak dia. An ideal. Yes. Serius tak ada. Okay, bagi I Chinese look lah. Chinese look, mata-mata sepet. And dia ada kombinasi lain yang membuat orang tu nampak macam Chinese look. You know? betul. Kalau macam Indian, you nampak macam dia ada lashes dia tu tebal. Betul. Rambut dia cantik. Muka kulit dia glistening. Yes. Jadi I tengok, I macam, aku nak cakap apa dengan kawan ni? Dia cakap, yang ni memang handsome dia. Saya macam, okay, maybe there are other redeeming qualities. Betul. Mungkin dia pandai. Pandai tak? Tak. Kaya tak? Tak. I tak mengukur pandai dengan akademik je tau. Ada je orang akademik yang memang tak ada common sense ke apa. Ni akademik dia pun flop. Common sense dia pun tak ada. Like, tak street smart pun tak ada. tak. So I rasa you betul. She just likes nurturing people. Yes. Yeah. So I harap you tengok video. Baby girl, you have so much potential. Betul lah lawa Betul. kaya. Dia lawa dan kaya Dah dan kahwin pandai. belum? Belum lah. of Tak course. payahlah kahwin. Like je lah. Kan? Sebab sekarang you tengah menjaga diri you tengah membela diri you lah kita panggil kan. If you kahwin dengan orang macam tu, you like kena jaga 2 orang. Contoh kan? Okay lah. Lepas tu kalau contoh lah you nak pergi travel kan. Sekarang you travel, you bayar untuk tiket flight you seorang. Tapi kalau you kahwin dengan orang yang macam tu, you like semua benda you kena darab 2.
Lepas tu bila you ada anak, jadi 3, 4, tiga, 5, 6. But for me, I rasa sebagai someone yang boleh cari duit, I don't mind paying extra. I don't mind. And benda ni sebelum orang kata macam alah perempuan cakap je sini, dia tak kisah jadi. I rasa you akan jumpa perempuan yang dia tak kisah, janji dia Jangan buat hal. Satu, jangan buat hal. Dua, kau janganlah expect dia pandai cari duit. Kau janganlah expect dia juga yang lipat baju kat rumah. Betul dia lah, juga setuju yang lah, setuju. basuh tai anak. I rasa kena ada every couple akan ada dynamic dia. Betul. I setuju. Tapi kalau side I lah kan, side I adalah I rasa kita kena kembali ke fitrah lah. Sebab I faham you cakap you tak kisah. Tapi at some point of life, especially bila you dah ada anak, you akan rasa macam Okay, faham. Mungkin sebab I tak pernah mengalaminya lagi, I can say this. Bila I cakap, I rasa probably I will change my mind lah. Betul. Tapi sekarang, untuk I yang sekarang, I rasa macam I don't mind you okay lah. paying Betul, extra. betul. Asalkan dia pun nampak ada effort untuk Yes. maintain the relationship, B, nampak dia berusaha untuk improve diri dia. Setuju. Kalau Betul. dia memang macam bewak hidup, aku tak rela. Aku tak akan bayar untuk dua orang ni. Kau tak payah pergi. Kita tak payah betul. pergi. Kalau dia rajin, actually kita okay je. Okay je. Betul. So I rasa macam tu. But also I setuju yang at some point I ada je rasa nak dimanjakan, nak di baby kan. Aku independent lah macam mana pun. Aku perempuan tak gitu. Yalah. Anyway, kita nak bagi Dewi bau I Okay, punya next. creation yang kelima. Nama dia Cold Vanilla. Description? Ice cream vanilla yang fresh. Sebab I tak suka vanilla yang kalau you pakai outdoor dia jadi bau kepam. So inilah dia, vanilla yang a little bit fresh and spicy. Tapi dia just vanilla. Dia bukan vanilla yang typical. Dia bukan vanilla yang cake. Yes. Yeah. Dia spicy Sikit. sikit. Pink pepper. Ni pun one of perfume yang macam takkan ramai orang pakai. So Really? it's going to be macam Really? Bau? yeah. This is one of the best Sebab selling. spicy, orang kan tak apa suka spicy weh. Antara yang best selling. Serious? Out of the 5. I think sebab orang yang follow you adalah orang perfume. Oh. So orang perfume dia kan suka mencuba something yang different kan. Mm. Tapi kalau orang-orang yang normal, yang maybe dalam collection dia ada 2 perfume je, Dia tak tapi dia pakai takkan belilah yang ni. Tapi ni I rasa dia agak awam.com. Ya. I rasa lah bila pakai on air masa I buat testing, I rasa dia agak awam.com. Sebab dia Vanilla. Yeah. And I memang ciptakan dia untuk orang-orang yang ada 2 perfume je dalam collection. Orang tak kat skin. Skin. Okay. Oud vanilla. Bukan oat vanilla, cold vanilla. Sorry, cold vanilla. On air dia macam vanilla lah. Betul. Tadi dekat test strip tu macam Pakai sikit kan, peppers. Menarik lah. Dia adalah perfume awam. I rasa I masa ciptakan, okay, ada yang paling awam I rasa First Date ni. Okay, And betul. ini First memang Date best memang selling. awam lah. Ini memang best selling lah. Semua orang yang macam tak pakai perfume, bila dia bawa First Date, dia macam my god, this is so good. Okay. Tapi orang yang dah biasa pakai perfume, dia akan macam Riha, ini je yang Riha buat. Macam tu. Tapi orang-orang yang macam Riha, ini je yang Riha buat, dia akan suka Sizzle Leather Jacket. Betul? Okay. Untuk softener, sebab I memang suka bau-bau macam ni, so ni memang I buat Clean untuk kan? Riha. Ni Betul. memang I buat untuk diri I. Okay. Jasmine Comfort adalah something yang I rasa tengah-tengah. Orang yang suka perfume akan suka, orang yang tak suka perfume pun dia akan macam try to enjoy this kind of perfume. Cold Vanilla memang awam.com I buat untuk mass. Is it because dia vanilla? Ya. Peminat vanilla dekat Malaysia ni sangat ramai. Ya. So they pilih yang very similar dengan dia punya ni tapi a bit different. Ya. So kalau orang yang, sebab itu adalah common Betul. You pergi mana-mana brand, ada tak yang bau vanilla? So I sekarang ada Setuju. jawapan. Tapi yang paling awam.com memang First Date lah. Itu nombor First date. satu. Okay. Okay. Anyway, sekarang you adalah manusia yang berusia 31 tahun. Setuju. You rasa cepat tak masa? Tiba-tiba dah 31. Not really tak rasa sangat. Tak rasa cepat. Sebab macam sebab kita macam mana sebab kita bukan kerja 9 to 10 sorry 9 to 6 tau. Sorry. 9 to 10 tu siapa? Jam je kerja. 9 to 6 tau. So macam kita tak ada kehidupan yang rutin. Bila you kerja rutin, masa tu akan berjalan lebih cepat. Tapi sebabkan life I selepas habis belajar, I bukan life yang Traditional lah. traditional. 9 Kita sampai macam 5. buat macam I rasa I habis belajar 22, 23 sampai 30 ada banyak sangat benda I buat during that time tu. So I rasa sebenarnya I rasa panjang masa tu. Okay, faham. What would you say to your 20-year-old self? Okay, sekarang dia duduk dekat depan ni. Dewi okay. Rosli umur 20. Dia akan Okay. cakap apa kat dia? In what sense? Anything. Apa yang you rasa Dewi Rosli umur 20 tahun paling patut dengar? Jangan rasa diri you loser.
Okay. Dan jangan rasa you buruk. I Okay. tak tahu waktu I muda-muda dulu I rasa diri I buruk. Padahal Kenapa? sebenarnya okay je. You lawa. You bukan je tak buruk. Dia macam ada. It's not lah. Dia macam elok lah. You elok, lah. you elok. lah. Tapi tak ada cun gila tu tak. You tak adalah macam Victoria's Secret supermodel. Tapi okay lah. Tapi you above average. Yeah. And you cantik. You faham tak? Ya, tapi time tu I rasa I sangat buruk, I sangat low, ada low self esteem, nak bercakap pun macam in public macam ni pun rasa macam Oh. So tu yang you akan cakap dia. I rasa memang I sangat-sangat low confident lah. Faham? So tu umur 20. Ya. Okay. Selebihnya macam tak ada apa sangat kot. Macam ikut je jalan tu, your life step tu. Sebab macam okay je. Sebab you akan jumpa yourself yang much more better lah. Faham? I rasa dalam timeline I ni tak ada apa pun yang I nak skip. Nak tukar dalam kan? life I ni. Tak ada apa. I would say macam just look forward to meet your future you. Look forward to meet her. Betul. What would you say to your 40-year-old self? Ooh. What would you say to her? Dah kahwin ke belum? Okay, tu Kahwin soalan. lagi ke tak? Ada anak lagi ke tak? So tak tahu weh. Okay. Tak tahu nak cakap apa. kat Tak tahu, dia. tak fikir lagi. Kalau you nak cakap apa? Kalau 40 My years. 40-year-old self, apa yang akan cakap dia? Are you still alive? Hidup lagi tak Betul kau? juga betul lah. Tak, dia bukan betul juga in the sense that adakah I akan hidup sepanjang tu? Adakah I akan buat Sebab something untuk You are hidup selama itu? Ataupun adakah I akan kata faham. I don't know. I hope I don't. Faham. I rasa orang yang tengok series ni, dia akan macam, setiap episod Rihan ni benda-benda yang sama. She really needs help. I am seeking help. I am actively seeking help. Anyway, umur you yang sekarang, Okay. you pergi ke satu rumah. Dalam rumah ni ada 85 pintu. Okay. Dalam setiap pintu tu adalah diri you. Okay. Katakanlah macam pintu nombor 85, you umur 85. Okay, faham. Pintu nombor 16, you form 4. Okay. Pintu yang 31, you sekarang lah. Pintu mana yang you nak buka dan duduk dan bersembang dengan orang Dewi yang dalam tu? Hari last I kot. Tahun last I. So pintu ke 85 lah. Yes. Apa yang you nak tanya dia? Macam you live the life ke tak? You happy ke tak? Apa benda yang you achieve? Macam ready ke tak nak mati esok ni? Macam tu lah. What if that pintu is 31 and that pintu is today? Nak cakap apa So maksudnya ada diri you yang berjumpa dengan diri you yang sekarang. Sebab kan masa you buka mana-mana pintu tu, you cakap I just nak jumpa I yang hari terakhir. Kalau hari ni hari terakhir. So you buka, lepas tu you nampak diri you yang ni. What would you say to her? I akan cakap macam thanks lah still bertahan. Dan thanks still boleh survive lah dekat dalam dunia ni and tak putus asa. And kalau cukup kot, life kita dah cukup kot. Tapi tak ganti puasa lagi. Pada hutang tak ganti puasa. Tak ganti puasa lah pula. So I doakan you panjang umur sampai you boleh ganti puasa lah. Betul. Okay, faham? Okay. Tu je. So berat sikit lah soalan tu. Kita akan bawa something yang ringan-ringan sebab aku tak boleh berat-berat ni. Aku akan rasa macam aku pun nak Wait, kalau you umur 21 tak, sorry, you 20? 9. Okay, kalau you jumpa orang umur 19 tahun you nak cakap apa? I yang umur 19. Fuh. I wouldn't change anything. Dia kena jumpa dan dia kena lalui apa yang dia telah lalui untuk menjadi Riha Jamil yang sekarang. I just nak cakap dia, look forward to meet your future self. But along the while, why? Sajalah macam, faham tak? So you proud lah dengan diri you sekarang. You tepuk lah. Tak semua orang tahu yang dia proud dengan diri dia. Jangan Mama Ria. Okay, faham. I rasa I tak akan tukar lah. Tapi I just akan cakap dia yang you akan jumpa neraka, you akan jumpa syurga, tapi you kena lalui dua-dua. Betul. Itu bukan dah baru tadi? Tak, tadi kita baru luminous. Ini adalah slow living. Okay. Sekejap I tengah bayangkan bau dia macam you punya softener. Dia a little bit much more fresh. You kena buat macam ni. So, I terspray banyak. Dia sangat comforting. Sedap. Dia sangat fresh. Tapi yang membezakan dia dengan softener
adalah softener tu creamy sikit. Slow Living by Mykonos ni dia just lebih fresh lah. Lemon yang Sedap soft. Sedap. Okay, ni perfume ni you akan nikahi, you akan go on a date. Nikahi pun best juga sebab shock juga kahwin dengan keadaan yang tenang. Adakah this is your one true love? Dia menggoncang dunia you tak? Boleh jadi. Boleh jadi. Tak, bila I fikir balik betul juga. Kalau I nak ada one true love kan, I nak something yang Tenang. rasa macam dipeluk, warm. Kenapa bukan softener yang your one Itulah true tak, aku baru cerita fikir. Tapi it is macam vibe bagi kurang. Do you want me to Maybe risk kalau I cakap tadi softener tu nikahi, I macam bayangkan aduh kena kahwin dengan Riha pula. Aku bukan orang yang tenang. Ketenangan I ni baru sampai sekarang bulan berapa? Bulan 6 Bulan 6. Ya, bulan 6. Sekarang okay. bulan 6. I rasa ketenangan I ni baru sampai bulan Januari. Sumpah baru. Tahun lepas saya mana ada tenang. Tahun lepas saya tak tenang weh. Betul. Tahun lepas tak tenang. Setuju. Ketenangan I ni sangat baru. Bagus tak jadi seorang yang tenang? Dia macam quiet. Tahun lepas, you macam tertanya-tanya tak macam mana orang boleh hidup dengan tenang? Ya, saya tanya. I rasa macam kenapa I rasa macam semua benda sekeliling I tengah on fire and everything is sinking and semua ni tengah terbakar and kenapa orang semua tenang? Bangunan ni tengah terbakar. Sekarang I rasa macam bangunan ni tengah terbakar but it's okay. Ya. So sekarang I rasa macam I still carry the same intensity. I merasakan benda-benda. I tak bottle up lah. I memang akan keluarkan dia daripada menangis ke, journaling ke. Tapi sekarang macam kalau ada masalah, I akan macam okay, I'll just solve it. Kan? No one else is coming to save me. I Setuju. can save myself. Yeah. So kalau you sekarang ada kawan yang tak tenang macam you Dulu. you akan kawan tak dengan dia? I ada kawan yang macam tu. Okay. Tapi I tak akan tinggalkan dia. Sebab setiap kali I tengok dia, I memang teringat I yang dulu. But what makes it different adalah dulu kawan-kawan yang di sekeliling I, diorang akan tinggalkan tau. Diorang tak akan rasa nak tolong, diorang tak akan rasa nak tegur. Diorang just belah je. Sebab tak best ya kawan dengan dia ni. Belah. When I'm with this one friend of mine, I kawan dengan dia, I rasa macam oh my goodness, adalah rasa macam ya Allah serabutnya otak aku. Tapi I nampak dia macam I yang muda. So I nak pastikan she gets better. Allah tahu pula perempuan. I nak pastikan she gets what I didn't get. They get. Aku dah sebut she dah pun. I nak pastikan kawan I ni untuk dapat pimpinan yang I tak dapat dulu. I setuju. Tapi kita sebagai manusia kan, kita mesti ada satu limit tau. Sampai bila you nak Nurture dia. Selagi I nampak improvement, selagi tu ada harapan. Kalau I dah nurture tak ada apa-apa, I pun akan macam tapi memang kena belah weh. Kalau you macam dah bagi banyak sangat benda, at some point you kena belah untuk save yourself juga. Betul? Kalau tak, you pun akan terjebak juga sama. Betul? I rasa that's where drawing a boundary helps. Betul. Macam kan sebab dia adalah I yang dulu, so kadang-kadang benda-benda terjadi kat dia, kadang-kadang dia akan salahkan I juga. Sebab I antara orang yang rapat kan. Dia akan salahkan I lah macam kenapa tak tegur dia, kenapa tak betulkan dia. And bila benda tu jadi, I akan cakap yang satu, I feel like you are blaming me for this and I am not happy with that. Dua, these are what I think you can do instead. And bila I tengok dia actually buat benda tu and dia memang try untuk improve, then I macam okay, there's chance. Sebab itulah sebab I yang dulu tak diberi peluang itu, I rasa macam orang terbelah lah. Orang terus belah. Tapi I faham je, susah. I faham je. So I tak akan macam salahkan orang yang belah tu. Sebab it was genuinely unpleasant to be in that kind of situation. Orang lain semua ada masalah dia. Maybe masalah hidup dia pun berat juga. Dia kena betulkan aku. Bapa annoyingnya tak nak. Betul. Tapi nasib baik I ada seorang je kawan yang macam tu. Kalau I rasa I ada 5 orang kawan yang macam tu, 5-5 aku akan malas nak cakap. Betul. Draining kan? Draining. Betul. Draining lah. Macam pukul 2 pagi ada orang text nak bunuh diri. Draining lah. Draining. Baik kalau ada 5 orang. Setuju. But because I was that person, I genuinely needed help. And I didn't get it. Saya berilah. Sumpah benda ni oversharing Kita sebenarnya nak promote FFM je. Ya, betul. Anyway, sebab I dah melalui benda-benda tu, satu I boleh jadi Riha Jamil yang sekarang yang organise
the biggest fragrance event at the Betul. moment in Malaysia, Fragrance Festival Malaysia 3.0, yang akan berlangsung 2, 3, 4 Oktober. You akan pergi tak? Ha? You akan pergi tak? Pergilah. Pergi. Tapi kan, ni I'll be honest lah with Okay, you kan. yes. Sebab I kan mengenali you. Buat FFM ni bila? Last Tahun year. lepas. So, I kan tahu you punya capacity emotionally you macam mana kan. Waktu you plan untuk buat FFM kan, I kan sebagai kawan, I rasa macam aduh, tak payah buat sebab nanti sekabut lah. Sekarang pun dah sekabut. Macam tu. I ada tau that feelings of tu. Tapi I tak ada nak cakap dengan you. Tapi it surprised me lah. Sebab bila you buat tu jadi and you macam improve gila and you berjaya lah. You success lah. So I rasa Thank you. macam I'm being honest lah. Kadang-kadang kita sebagai friends kan, kita bukannya macam it's not that I tak support you, tapi I rasa macam boleh ke you buat. Kita adalah feelings tu, tapi kita tak cakap dekat you. Macam tu lah. Tapi very proud of her. Thank you. Terima kasih. Anyway, kita dah bau banyak-banyak perfume sekarang. Kita dah jumpa ke you punya one true love? Ke belum lagi? Jumpa tak one true love you daripada perfume-perfume yang ada dekat sini? Kita jumpa juga. I would say slow living tu hampir dah nak ke true love kan. Sebab bila fikir balik betul lah, I suka benda yang tenang. Tapi maybe kita boleh try something else yang macam Ke arah-arah itu? ya. Okay, I bagi. Ini apa? LV. Ini Osma. Dia nampak macam LV. Tapi dia bukan LV. Dia brand dari Saudi Arabia. Okay. So this brand, I tahu ni pergi Oman tau, bulan 1. And dia dekat mall dekat sana. So You beli lah. Tak. Ini Osman ni pernah join event kita orang dekat Stahil. You lagi suka gourmand ke you lagi suka fresh? I mean like clean scent macam ni. I suka dua-dua. Ada hari yang I akan nak pakai gourmand, ada hari yang I nak pakai clean scent. Sebab macam IKEA. Sebab kat IKEA. I rasa dia musky and powdery and dia macam talcum. Dia macam pokok tu, you nampak tak? Pokok kapas tu. I rasa macam bau tak? This is called Osma Poudre F. So this is not you akan date tak? Dia ni Boleh jadi bercinta. date lah. Sebab Date dia lah. macam matang. Boya matang. Tapi bukan true love. Susah weh nak cari true love ni. Sebab I pun I kan I sebenarnya I tak tahu apa sebenarnya true love. You tahu ke apa sebenarnya true love? I rasa true love is when you will do anything for that person regardless of the outcome and with absolutely no expectations. Sebab tu I rasa macam So you pernah lalui, you pernah rasa true love? I rasa true love yang I pernah experience adalah my parents terhadap I. Like memang pure unadulterated true love. Setuju? I rasa I jadilah macam mana pun, I loser macam mana pun, Diorang ada aku kan? masuklah emergency department sebab nak bunuh diri macam mana pun, they are there. I rasa itulah true love. Sebab maybe you can argue sebab itu anak, so Betul. you kena sebab tanggungjawab. Tapi ada je parents yang memang Betul tak sayang? suka tingkau lah tanggungjawab. Betul, Aku tak ada. So I rasa I think my parents lah. So many instances in my life yang I memang genuinely nak give up. Tak nak dah, but my parents akan ada untuk tolong. Betul. So that's true love lah. Kalau lain gender? True love lain gender. You pernah ke lalui benda? Tak kan? Sama. I pun rasa tak weh. Sebab I rasa- I pernah kahwin. Tapi bila I macam fikir balik kan, dia macam bukan true love lah sebenarnya. Dia macam something yang you forced into. Dia macam norm. You just follow the Norm. flow. And time tu pula macam tak ada orang lain ngorak aku. Tu je ada. Aku pun macam proceed je. Ikut je. Tak tahu lah. Time tu macam tak tahu kenapa macam tu. So I rasa macam in my experience, the relationships that I have been in, kadang-kadang ada yang rasa macam transactional. I know that benda ni betul, maybe transactional. eventually kita orang nak kahwin and kita orang nak okay. maybe itu pun I wouldn't say that to be true love. Dia macam tu lah. I rasa true love is when memang kau tak harap apa-apa. Kau buat sebab kau sayang. Betul lah. Parents dengan kids lah. Kalau macam tu, itu je yang betul-betul purely true love. Betul. So kalau daripada opposite gender, I memang tak pernah experience. Yeah. So sad. So
So sad ke? Sad ke? Okay. I feel like I am capable of giving true love. Oh, okay. So I feel like that knowledge is sufficient. I rasa I capable untuk buat tanpa mengharap balasan, memang sebab aku sayang dia. Habis. Betul. So I rasa it's okay lah. To love is to enjoy. Yeah, what's important is how you love. For me, at least. So daripada Bye Bye Perfume ni tak ada lagi True Love You. Ni apa? Ini bukan ni. Ini bukan local. Ini memang designer. Kalau you interested nak bawa. Ini This apa? one Narciso Perempuan ke Rodriguez. For her, Narciso Rodriguez. Ni musky. apa? I rasa macam nak bau benda tu. Narciso Rodriguez. You boleh bawa dari sini kalau you nak. No, tak ada. Dia musky, clean. Macam kecing sikit. Tapi sebab dulu kan, my my ex kita panggil kan. Dia memang orang perfume kan. So dia macam ada banyak sangat range perfume, ada bau macam kencing lah, tai lah kan, semua kan. So I macam Oh, you ada. I rasa maybe sebab tu I susah nak jumpa true love. Sebab ada bau terlalu banyak. So tak ada apa yang mengejutkan dah sekarang ni. Faham? So macam agak sukar lah kan. Itu jawapan I. Kenapa I tak tahu nak cakap true love tu yang mana. I rasa setakat episod yang I buat ni, ada 2 orang je kot yang dah jumpa true love. Ke seorang je, Mat Noor. Dia jumpa true love dia. Amwash decision. Amwash. Melampau. Kau kalau jumpa Amwash true love. Oh, dia tak kasi orang beli mahal. Tapi tak apa. Dia dah level Tak, lah. dia bagi tahu apa yang berbaloi beli. So kena tengok ya episod ke? dia. Okay, Kena tengok kat episod bila dia. nak release ni? Episod dia selepas episod you. Oh, Selepas yang jauh lagi, yang dah nak dekat FFM, baru episod dia. yelah. Betul. Setuju. So you punya tak ada lagi. I rasa true tak ada love. lagi. Tapi tak apa. So mission kita hari ni untuk mencari true love for Dewi tak berjaya. Tapi kita jumpa yang dekat lah, iaitu Slow Living by Mykonos. Ataupun softener lah. Dia actually almost similar. Slow living dengan softener is very macam adik-beradik lah. Adik-beradik. Okay, faham. So kita dah bercakap tentang macam-macam benda hari ni. I harap ada input yang you guys boleh ingat dan bawa balik. Daripada segi strength, continuing to live, supportive women friendship, Yes, exactly. pure love of a family, business, starting over dan sebagainya. I harap ada benda-benda yang you macam, okay, they talk about this, they survive through it, and I can too. Betul. And I will too. It's yours. So, kalau you nak experience perfume-perfume yang Dewi dah bawa hari ni dan macam-macam lagi perfume international dan local, jangan lupa untuk datang ke Fragrance Festival Malaysia 3.0 2 hingga 4 Oktober 2026. Yes. Kat Pavilion Bukit Jalil Exhibition Center. Let's supan. Let's Yes. 10 pagi sampai 10 malam. Dia rasa beratur lagi tak macam hari tu? I kali ni memang Dewan tu besar and mall tu besar gila. So I berharap sangat kalau pun lah beratur, dia tak lama. Betul? Betul. I pernah pergi event kat situ. Besar weh. Besar and ceiling dia tinggi. Orang duk minta lah Ya, ceiling tinggi. ceiling tinggi. Ceiling Siapa dah tak pening? InsyaAllah lah. InsyaAllah. Tapi I rasa Dewan tu akan wangi lah. Tapi orang kata kau nak pergi event macam ni, jangan pakai perfume. Betul, jangan. Sebab nanti you bau diri you. Yes. I datang hari ni pun tak pakai perfume. I spray dengan you je. Sebab ini pun dah kira last session shooting. Kalau tak, I tak pakai. Betul? Sebab nak bagi tetamu tu boleh bau perfume. Bukan Betul. bau I. So datang FFM, jangan pakai perfume tapi mandi, deodorant pakai. Betul. Mandi tu wajib lah. Janganlah tak mandi. Mana nak tahu kalau dekat negara mana yang diorang sebenarnya diorang buat perfume tu sebab diorang terbusuk gila. France. Tak apa, tak juga. Mungkin orang sana tengok pun tak faham lah. Betul lah, mana faham cakap kita. Tapi itulah dia. Diorang buat sebab diorang tak nak mandi. And the reason why diorang tak nak mandi sebab ada satu penyakit ni nama dia The Black Death. Apparently diorang cakap penyakit tu disebarkan melalui air. So dia memang tak nak mandi. So dia busuk. Dia memang busuk. Dia macam mesti macam kalau pegang dia macam kalau buat macam ni kan mesti keluar weh daki-daki. So sesuatu lah. Dari situ lah datangnya perfumery. Tapi berkait balik dengan apa yang kita dah discuss hari ni, from something bad dia akan keluar something good. Betul, setuju. Tapi kena melalui the bad punya procedure dan durasi lah. Anyway, terima kasih banyak. Thank you so much for agreeing to come here. Thank you Riha. Ajak I. Tapi kena potong banyak sikit lah. Ya ke? Tak apa, tak tahu lah. Tak kisah. Terima kasih sebab datang and thank you for sharing your story. Yes. Sesiapa yang nak, ni I bagi you untuk
apa nama dia? You boleh self promo. Ada apa-apa yang nak promosikan tak? Self promo Yes, I bagi you ruang. Oh, tak ada apa sangat lah. Tapi if you guys looking for content yang bukan estetik, very genuine program pula dah. A very genuine punya content, bolehlah check it out my page. Social media pages. Yeah, I pergi travel country-country yang mampu milik. I share pasal shopping lah basically. Shopping, fashion, travel. Lepas tu kalau macam ada event yang menarik ataupun ada sales, I selalu cover bab-bab tu. Betul. Kalau ada brand yang nak hire Dewi Rosli pun boleh juga untuk contact Dewi Rosli. Sebab I rasa penonton-penonton suka tengok sebab dia rasa macam homemade punya tapi video. Tapi kan hari ni kan I baru je baca orang tu marah I sebab dia kata dia pening tengok video I sebab video I macam video I kan macam FaceTime kan. FaceTime I FaceTime you, aku buat je video kan. Lepas tu dia kata you ni influencer tau, boleh tak you buat video elok-elok sikit? Saya macam baik. Okay, noted. Maaf tau. Check. Tapi it's something yang I can improve actually. Tapi tak fun lah kalau video tu terlalu curated. Terlalu macam clean sangat. Tak, dia macam highly production. I rasa dia nampak macam orang yang betul dia tak genuine lah. Ya, sebenarnya kita penat tengok konten-konten yang terlalu perfect sangat ni. Betul. Setuju. So if you suka orang yang tak perfect, saya orangnya. Saya juga. Ya, betul. Setuju. Tapi you perfect you perfectionist ke Kalau tak boleh buat event. Betul. Anyway, okay. Itu saja. Terima kasih banyak sebab yang dah menonton dan mendengar sampai ke sini. Thank you so much for supporting Smell and Tell, FFM, Riha Jamil dan Dewi Rosli. Yes. For more content, kita akan jumpa dalam episod yang akan datang bersama tetamu yang lain. Jangan lupa untuk komen, like, share dan juga subscribe dekat page Smell and Tell. And we will see you in FFM 3.0 this October. Until next time, bye-bye!